kita akan baca sama-sama surah ni. Saya akan ajak sikit lagu-lagu simple-simple kan. Lepas ni acik-acik pun boleh masuk hafazan. Okey? Tapi yalah, hafazan apa? Surah Al-Fatihah. Boleh. Salah kan? Starting yang kecil-kecil dulu. Kan? Sebab tu kita dalam hidup kita ni sentiasa kita ada pertandingan dengan bola pun orang buat pertandingan kan. Ada FIFA, apa benda pun ada pertandingan. Memang saya ni daripada kecil ni, saya ni di-train untuk masuk pertandingan. Saya main badminton, saya masuk pertandingan. Saya main chess, saya masuk pertandingan. Saya main rugby, saya masuk pertandingan kan? Saya main tukar sukan lah. Dalam tilawah masuk pertandingan, nasyid pertandingan. Kalau menang boleh cerita, kalau memang kecewa, tapi yalah, seronok masuk pertandingan ni kan? Bukanlah kita nak tunjuk sifat riak menunjuk tu, bukan. Dia jadi minat. Dan kalau niat saya masuk pertandingan tilawah Al-Quran, niat utama saya satu benda je. Saya nak tahu kelemahan bacaan saya kat mana, saya nak baiki. Itu saja. Itu saya punya tanam niat, sifat saya lah. Dan saya niat supaya bacaan saya lebih baik daripada sebelum ni. Pertandingan tahun ni saya kalah. Bukan saya tak pernah kalah, saya kalah. Saya pergi Kuwait kalah, Iran saya kalah. Saya pernah pergi pertandingan dalam Malaysia pun, dekat negeri biasa kalah. Pernah kalah. Di mana tempat pernah kalah. Tapi apa yang saya dapat daripada kekalahan itu, saya bagi. Oh, ini kesilapan saya dalam bidang taranum. Oh, ini kesilapan saya dalam bidang tajwid. Ini kesilapan saya dalam bidang sebutan. Ini kesalahan saya bila saya buat suara macam ni. Salah. Budak-budak macam ni. Salah. Itu saya belajar. Jadi bacaan nanti saya akan terangkan lah. Okey, kita pergi terus kepada kategori pembaca Al-Quran. Dia terbagi pada 3: musim mahjur, musik mahjur, musik mahzur. Okey, lebih faham ya. Yang pertama tu, orang yang baca Al-Quran dia tepat dengan hukum tajwid. Jadi yang ni lah orang yang tepat, namanya muhsin mahjur. Dia ni akan dihidupkan bersama para malaikat di akhirat kelak. Iaitu orang kata apa? Kiramil bararah. Jadi muttafaqun alaih. Jadi dia mahir membaca Al-Quran. Kan? Dia akan dibangunkan bersama malaikat. Yang kedua, musik mahjur. Maksudnya orang yang baca Al-Quran dia tidak berapa tepat dengan hukum tajwid, dan terus belajar dan dia baiki benda tu. Okey? Dan ni Allah bagi dia 2 pahala. Sebab apa? Dia rasa berat benda tu. Wa alaihi syaqqun. Wa alaihi syaqqun, Allah bagi dia falahu ajran. Dia wayat tak tersekat-sekat. Pahala pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Pahala kedua, pahala dia belajar Al-Quran. Dan musik mahzur, orang yang baca Al-Quran tidak bertepatan. Dah dia baca tak tepat, dia langsung tak membaiki bacaan dia. Inilah orang yang dilaknati, tuan-tuan. Okey, kesalahan dalam membaca Al-Quran iaitu dinamakan lahan. Disebut tak? Lahan. Ini nama dia kesalahan. Dalam kita bahasa Melayu lahan lah. Dalam bahasa Arab lahan. Okey, dia terbagi pada 2, iaitu lahnun jali wa lahnun khafi. Disebut lahnun jali itu kesalahan yang besar. Okey, lahnun khafi itu kesalahan yang kecil. Maksudnya kesalahan besar ni contoh dan macam mana? Saya tengok contoh. Kesalahan khafi ni kecil. Kecil ni orang yang dalam ahli, orang yang mahir saja boleh trace. Kalau jadi ni, kita pun boleh trace. Sekejap. Hello? Dia rumah depan sikit. Ada kawan you tahu lah itu. Okey, you call mak saya bagi nombor. You call mak saya. Depan sikit je. Cina ikon tu kacau. Okey. Kejap. Ni nak main umur saya kat taping pun saya ada. Okey.
Lahnul jali. First kali kesalahan dia tertukar huruf. Okey, nampak? Dia tertukar huruf. Contoh huruf kha. Huruf ha kepada kha. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca salah. Daripada ha kepada kha. Kalau patut sad kepada sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sebaiklah ada qiraat. Kalau tak ada qiraat, mungkin bacaan tu dah salah. Okey, lepas tu yang kedua menambah huruf. Huruf tak ada dia tambah. Contoh liulil liulil. Kita baca pendek kan panjang? Okey, cuba baca tengok. Liulil albab. Cuba. Tapi dia baca dengan baik. Liulil albab. Salah. Itu menambah huruf. Ini kesalahan besar. Dan meninggalkan huruf. Macam ni. Huyyitum. Dia baca macam mana? Huyyitum. Dia baca huyyitum. Dia palau dia orang kedua tu. Istilah anak muda dia palau. Okey. Dan yang keempat, dia tukar lafaz huruf. Dia tukar lafaz huruf tu. Jim jadi ji. Qa jadi hamzah. Okey. Dha jadi dha. Dia dah tukar sebutan lafaz. Okey, yang seterusnya tanda. Tanda ni barih mak ni. Iyyaka dibaca tanpa sabdu, nampak? Ataupun baris atas dia baca baris bawah, baris bawah dia baca baris atas. Ini selalu berlaku dalam pertandingan tilawah. Saya suka kaitkan bila saya mengajar Al-Quran, saya suka kaitkan dengan pertandingan tilawah. Nak kata yang walaupun qari di peringkat kemasan pun masih ada kesilapan. Sebab apa? Dia gugup dan sebagainya. Kan? Jadi kesilapan macam ni lah, tertukar huruf, tukar baris. Jadi pentingnya kita baca, tengok Al-Quran tu penting juga. Kita kena baca dengan teliti lah. Barulah tentulah dia skibidi. Okey, lahnun khafi. Lahnun khafi ini kesalahan yang tak nampak. Contoh, na'amta ala, dia dengar pada benda yang tidak dengar. Nampak? Lepas tu dari segi sifat-sifat orang, saya tahu tuan-tuan pening nak apa benda ni, semua jahar, syidah, benda yang macam nama orang kan. Nampak ikhlas semua. Tapi nak ceritanya benda ni kesalahan kecil saja. Contoh kesalahan kecil yang berlaku dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kesalahan kecil? Sebab tu orang yang mahir dia boleh nampak benda tu. Saya tak cukup mat pada waladdallin. Waladdallin baca berapa harakat? 6. Saya baca tadi dengan 3 harakat setengah. Macam mana dapat setengah? Itu nanti. Okey. 3 harakat. Mana tak cukup lah 3 atau 4 harakat. Dia kena baca 6. Itu katakan kesalahannya. Kofi ada yang mendatang, ada yang tentang sifat huruf. Sifat huruf ni apa? Senang nak ringkaskan. Tebal, angin keluar tak keluar, nipis. Tu benda-benda ni lah. Tak? Ya, dia bila tebal dia baca nipis, nipis dia baca tebal. Huruf kan. Contoh misalnya sebut basir ataupun basiru. Macam sebut? Ada yang kata ada yang kata kena nipis. Kat situ kena baca nipis. Baik, basir, sad tebalan, basir. Kena nipis. Okey. Contoh apa lagi? Irji'i ke irji'i. Nipis. Kat situ baca dia tebal. Irji'i. Nampak?
Itu lagi pening lah. Ustaz ni tebal ke nipis ke pening. Sebab tu kena belajar. Sebab tu, ya. Sebab tu dalam qiraat ni dia ada matan yang ditetapkan. Sebab tu kalau contoh kalau kita baca satu qiraat tadi, hafz tu satu qiraat yang kita baca sekarang ni. Kalau baca macam Hamzah, alaihum, dia ada matan dia. Alaihim waladaihim, alaihim ilaihim waladaihim. Setiap perkataan tu ada syarah dia. Pada perkataan alaihim, ilaihim, waladaihim, semua ini dibaca dengan dhammah. Alaihim dia baca alaihum, ilaihim dia baca ilaihum, ladaihim dia baca ladaihum. Maknanya perkataan tu dia dah ada, istilahnya dah ada dia punya formula dia. Tapi untuk bacaan itu sahaja, bacaan Hamzah sahaja. Yang bacaan hafz kita tidak boleh bercampur bacaan. Sat kita baca hafz, sat kita baca Hamzah boleh, tapi ada kaedah dia. Kalau kita nak baca pada awal surah Fatihah tu, Acik nak baca daripada awal, baca daripada awal surah Fatihah tu riwayat Hamzah. Macam saya nak baca, kita baca imam biasalah baca riwayat Hafs saja. Nak baca Hamzah, nak baca Warsh, tapi kena baca ikut formula dia. Okey? Alright. Dah faham tentang An-Najli ni? Baca kesalahan besar, kesalahan kecil. Okey. Jadi kita teruskan dengan bacaan. Okey. Jadi kita nak masuk pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi dalam buku kita tuan-tuan dengar saya baca. Nanti tuan-tuan ikut. Okey. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Cuba. Okey, kaedah dia lebih tepat lagi kita tekan sikit pada hi. Okey, hi ni sebab huruf A ni selalu ditinggalkan. Huruf A ni selalu dia markah ditinggal. Jadi dia selalu baca, orang selalu bacalah a'udzu billahi minasy, dia tak jelas. Dia tekan sikit. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Kemudian yang ni dia tadi tu dia cerita pasal tentang tajwid. Tentang tajwid alif lam syamsiah lah apa semua. Bagi saya benda ni untuk tahu cara baca pun dah cukup. Okey. Dan yang penting ma'arif sukun ni lah. Ma'arif sukun ni boleh baca berapa? 2, 4, 6. Maknanya kalau kita nak baca laju, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 je. Kan? Kadang-kadang tengok macam imam masjid. Ni lah dekat Mekah ke apa kan. Kan dia orang macam Mahir Mu'aikili, dia akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia akan baca berapa? 2 je. Dia ambil yang 2. Bila kita baca 2, daripada awal sampai habis kita kena baca 2. Itu dia punya, orang kata apa, tertib lah. Dan kita baca sat 2, sat 4, sat 6, sat 2. Benar? Kalau baca 4. Kalau macam Bandar Balilah dia akan baca 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Dia macam 4. Itu yang penting lah. Mari syukur. Okey. Kalau kita tengok berkaitan bacaan yang betul ni, tak apalah, cuma a'udzu ni selalu orang salah juga. Huruf zal ni selalu orang baca dengan zu.
Masalah. Dia zu. Betul ni tak? A'udhu. Cuba. Okey. Betul dah tu. Tira dah. Okey lah. Alright. Okey. Auzubillah tak ada mana. Kita terus bila banyak betul auzubillah ni. Pasal satu-satu dia nak pecahkan ni sebenarnya. Sifat mendatang, tarqi, kat mana tafashi. Macam huruf shin ni kan. Huruf shin ni memang kena ada shh. Cuba buat shh. Benda tu, tafashi tu memang kena ada. Minash. Cuba. Dan kita tidak muncul pun kan. Minash. Tak ada. Minash. Jangan salah pula kalau orang muncul pula kan. Minash syaitan. Cuba. Okey. Betul tu. Okey, kita terus pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya baca, cuba tangkap saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Okey, perhatikan pada bismillah ni lah. Bismi. Disebut bismi. Kadang-kadang orang baca macam bis tu sikit je. Macam biskut dah. Dia sikit je. Bis. Dia kena suara tu, dia kena cukup rahabah sifat. Ni dia kena cerita macam detail sikit. Rahabah tu suara tu terlepas. Bismi. Cuba. Betul. Kalau kita baca bismillah. Cuba baca laju boleh ya. Bismillah. Tapi kalau kita baca slow, bismillahi. Cuba. Sebab tu Allah suruh kita baca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Quran tartila dalam surah Al-Muzammil. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan satu-satu. Dan Nabi Muhammad SAW memang marahlah kalau kita baca Al-Quran ini dengan terlampau laju. Memang kita kena baca, kalau boleh kita kena baca seketui. Ada hadis yang kata memang dia nampak Nabi Muhammad SAW ni memang baca seketui. Okey. Bismillah, sama juga tekan pada Rahmanirrahim. Bila ada sabdu, kita kena tekan suara tu, kena berat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Memang dalam rukun tajuk yang kelima pun dinyatakan iaitu riyadhatul lisan. Maknanya bacaan Al-Quran ni dia kena riyadhah. Maksudnya riyadhah ni kita main petang-petang kan. Riyadhah tu praktis hari-hari. Riyadhatul lisan. Lisan tu apa? Lidah. Okey. Kita try lagi. Yang ni cerita tentang kesalahan berkaitan huruf. Takat ni okey kot. Cuma jangan ada kesalahan yang baris mengakibatkan. Saya pernah jumpa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia muncul niur pula dah keluar. Niur. Sebab apa dia termuncul niur rahman. Salah. Okey, cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Okey. Alright. Rasa okey dah tu. Okey, kita pergi pada alhamdulillah. Ini selalunya lah yang saya kata orang berlaku alhamdulillah ni dia baca dengan tawallud. Kesalahan antara kesalahan lah. Okey, tawallud. Alhamdulillah. Kita selalu baca alhamdulillah. Mana kalau ada orang yang problem macam ni, alham senang je kita nak hilangkan. Kita sebut satu dulu. Kita sebut
Al-hamdu. Satu. Al-hamdu. Lepas tu pula al-ham. 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 Al-ham kita boleh sebut dengan ada bunyi dah al-ham. Okey? Kemudian ini kita boleh namakan ada satu harakat permulaan untuk kita letak lagu tu, lagu bayati. Al tu kat bawah, al-ham tu dekat atas. Suara. Peletakan suara juga penting untuk kita nak baca Quran. Mengikut hukum-hukum dan sebutan huruf. Alhamdu. Cuba. Nampak? Kita boleh baca alhamdulillah, boleh straight, tapi kita nak menggayakan bacaan kita tu, kita letak dulu dua placing suara dalam satu kalimah. Satu kalimah kan, alhamdulillah. Satu kalimah kita letak dua placing suara. Alhamdu. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yes. Okay. Itu semua boleh dah tu. Okay. Kita kena try lah sikit kan. Ada siapa nak try? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Sekali lagi kita ulang balik. Alhamdulillahi Rabb tu macam biasa. Bila kita jumpa huruf yang ada tasydid, kita kena beratkan suara ataupun kita tekan sikit suara tu. Macam dalam surah Qamar, dalam mustamir, dalam istilah dia punya teori dia, kita letak satu penekanan suara iaitu dinamakan dalam bahasa Arab an-nabr. Mustamir. Contoh ni alhamdulillahi rabbil ada unsur an-nabr. Okey? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, kita pergi pada Ar-Rahman. Ar-Rahman ni awal ada satu lah. Kita tekan suara dekat situ. Ar-Rahmanir Rahim. Nampak nir tu dia Nir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi 3, 4. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulama ada cakap permulaan kita nak belajar Quran ni tak apa kita macam mengada-ngada sikit. Macam Ar-Rahman. Kadang-kadang macam huruf ain kan. Betul. Kat sini ke kat sini ke kat sini kan. Kat telinga ke, kat hidung ke, kat mulut ke, kat tekak, mana-mana makhraj dia, huruf ain. Yang ada kata, Ustaz, kat hidung ke, kat sini tengah tekak ni, permulaan tu tak apa. Bila kita dah dapat kuasai, baru kita dapat kontrol balik. Mana? Okay. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Kita teruskan kepada perkataan ayat seterusnya. Maliki yaumin. Mid, nampak? Mid suara ni harakat ni kita buat menurun. Ma tu kita letak sikit. Maliki. Cuba. Yaumin. Mid tu kita letak suara tu kat atas sikit. Maliki yaumiddin. Cuba. Nampak? Itu cara kita baca dengan betul lah. Mana peletakan suara. Dan sama-sama itu kita letak sikit lah unsur-unsur tarannum yang simple-simple.
Oh, kita boleh baca tu dengan betul. Kalau tidak, kita akan baca Maliki Yaumiddin. Nah, bunyi pelik-pelik lagu Jawa lah, lagu apa lah. Contoh kan, Iyyaka apa? Macam mana? Ini kita letak harakat tu, kita letak lagu dia kalau tadi turun, kita menaik pula. Iyyaka, contoh tu. Okey, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Jadi kita sebut satu-satu nampak itu cara juga kita nak belajar Al-Quran. Bagi kita dapat Iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita latih. Okey? Iyyaka kat situ kita letak suara. Iyyaka, nampak? Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan malu kita nak renyah, bukan nak senyum kalau berapa pun. Tapi kita nak sebut tu bagi kita nasta'in. Orang Arab pun bisa kita dengar kat Pakistan dia kata hadza aiman yang muttasham fi qira'at. Dia kata, nak katanya saya ni macam tersenyum bila saya mengaji. Saya bukan nak senyum kat dia pun. Kan? Saya nak bagi tepat bunyi tu. Baik bunyi bawah tu bunyi bawah. Rahim. Bunyi atas ni atas. Kan? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi suara tu, dia suara tinggi. Kita nak kontrol bacaan kita tu supaya tidak nanti kita akan jadi Iyyaka na'budu. Habis dah sebut huruf rosak. Itu teknik. Tak apalah, itu yang kita next nanti kita akan belajar macam mana nak bagi suara tinggi. Kita boleh kontrol lagi kita punya ni lah sebutan-sebutan ni. Okey? Kemudian jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pergi pada dalam surah Ihdina ke Ihdina. Tu orang tanya ke Uhdina. Ihdina ke Ihdina. Maknanya kalau baris bawah, kalau kena bunyi lah. Nanti Dina. Jangan baca kan? Maksud tu dia jadi hukum lain. Tu dia jadi hukum imalah. Imalah kan kita baca tadi ya. I. Ada macam ni. Fathah dari atas disebut Kemudian kita condong sikit jadi condong lagi jadi bawah lagi I. Macam tu. Memang setiap tu ada hukum dia. Jadi bila kita baca mana kita baca tadi yang bawah, yang sebelum nak ke I kan dekat. I kan dekat kan. Tu yang kita rajin baca tu. Banyak terkejut lah orang baca surah Fatihah ni banyak terkejut sebab ni. Okey, jadi kita kena baca Ihdina. Sebut Ihdina cuba. Okey, ini penting sikit. Pada huruf nun itu nipis, sad itu tebal. Jadi dalam bacaan Al-Quran ni, apa yang saya nampak, bacaan yang paling payah sekali menggabungkan benda yang nipis dengan yang tebal dekat-dekat.
Ini yang bacaan yang paling challenge sekali. Ini nipis kan? Sebelah tu tebal. Jadi kita nak kena jaga nipis, tebal. Tak boleh jadi ihdinos. Ramai orang baca ihdinos. Sebab apa? Dia jadi nun itu jadi tebal. Ataupun dia baca dua-dua nipis. Ihdinas sirat. Dia baca nipis semua. Jadi ihdinas si. Nampak? Na nipis sad tebal. Okey, dengar saya baca, tuan-tuan ikut. Ihdinas sirata. Cuba. Ihdinas sirata. Okey tu. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Mus kena orang muncul tapi kita tarik balik. Mus. Cuba. Musta. Sebab ta tu nipis. Mustaqi kat sini. Mustaqim. Cuba. Adik-adik ada kawan nama Mustaqim? Tak. Lepas ni kalau ada kawan nama Mustaqim, panggil dia Mustaqim. Mai sini tak? Panggil nama dia tu dengan sebutan yang betul. Kan? Kalau tidak nanti kita dah mustaqim. Mesti mustaqim. Itu dia baca Quran tu dia tu. Dia mempengaruhi bacaan kita tu. Okey, sekali lagi kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Ayuh. Okey, kita pergi pada ayat yang terakhir. Siratal ladzi. Ni kita letak sikit suara yang tinggi macam ala-ala jawab lah. Sirat. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, kat sini pun banyak juga kesalahan yang kalau aku yang pertama siratal ladzi jangan baca lazi. Itu jadi malas, lazy. Jadi ladzi. Ladzina hujung lidah. Siratal. Nampak? Suara saya tinggi kan? Tapi bila suara kita tinggi, lagi sebutan kita tu akan lebih nampak. Jadi kita kena jaga sikit hujung lidah. Siratal ladzina. Cuba. Okey. An'amta. Jangan dengung pula. An'amta tu semua izhar. Nun mati bertemu ain, mim mati bertemu ta, itu semua izhar dan juga izhar syar'i. Belajar kan? Bagus itu guna ilmu tu dalam time sekarang. Kita faham, okey, tak dengung sebab apa? Sebab apa? Izhar syafawi dan izhar halqi kan. An'amta turun. Okey, alaihim ni ramai orang baca alai. Alai tu nama bahasa Thailand. Alai tu apa dia? Jadi kita nak bagi bunyi Arab tu alai. Kita kecilkan bunyi dia. Alai. Cuba. Ya, itu bunyi Arab. An'amta alaihim. Cuba. Ya, nak beza bunyi tadi ya. Orang tadi baca an'amta alaihim. Itu mostly orang baca macam tu. An'amta alaihim. Cuba. An'amta alaihim. Nampak? Sebab kita Allah bagi telinga untuk kita mendengar, kita boleh tangkap bunyi tu masuk dalam otak kita boleh deliver balik. Itu kelebihan manusia yang Allah bagi. Saya bukan apa, saya suka cerita je dalam bidang tilawah. Kan tuan-tuan pernah tengok tak tilawah TV1 pernah tengok kan? Ini negeri ni sedap. Tapi tengok dia ni juara. Sebab apa? Benda-benda macam ni. Kan? Peserta tu ada yang baca Siratal ladzina an'amta alaihim.
Peserta pertama baca, peserta kedua dia baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia macam mengada, dia terlebih-lebih. Kan? Sebutan tu tak tepat sangat. Betul alaihim juga dia baca, tak adalah tiba-tiba dia baca alaihum ke apa, tak adalah. Tapi alaihim. Baca cuma dia baca tu terleweh-leweh sikit. Jadi kat situ hakim ni sah potong Mekah lah. Kalau saya jadi hakim, saya pun akan potong Mekah sah satu. Kan? Sebab itulah hakim dulu. Kesalahan-kesalahan macam ni. Nampak? Tapi kesalahan macam ni dinamakan kesalahan khafi, kesalahan kecil. Itulah tengok, tiba-tiba dia ni juara, tiba-tiba ni juara. Padahal ni sedap juga, macam ni pun sedap. Habis tu takkan semua nak juara. Benda macam inilah yang diperhakimi kan. Apa yang ayat ni berapa dah. Okey, ghairil maghdubi alaihim. Nanti siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, daripada ghairil maghdubi ni turun sampai waladh. Sorry, ghairil maghdubi sampai alaihim waladh tu naik sikit. Okey. Ghairil, ini banyak juga orang selalu baca ghairil kan. Kan dia ingat kawan dia kat baca ghairil maghdubi alaihim. Cuba try dulu. Sekali lagi saya ulang, cuba dengar, cuba ikut. Tebal ghairil maghdubi alaihim. Cuba. Walau sebelum kita nak sebut huruf ta ini ada satu sifat istimewa dia, iaitu istitalah. Istitalah dari segi bahasa dia panjang. Maksudnya ada suara yang panjang sikit. Walau, nampak? Dengar tak? Walau. Itu suara yang panjang. Tapi kita sendiri dengar tu pergi kat kawan, walau. Tak perlu. Kita sendiri je dengar. Walau. Kita rasa walau sebelum kita nak sebut huruf ta itu dinamakan istitalah. Walau dallin. Cuba. Walau. Kita gabungkan daripada awal sampai habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Dengan makanan itu okey lah, macam alhamdulillah. Okey. Pada mungkin ada next episode kita kena try soal lah. Dan saya dah pukul 12. Selamat Okey. Waladdallin itu kena baca berapa rakaat? Macam mana nak kira rakaat ni? Kita tengok bacaan kita laju ke slow. Kita ada berapa kadar maratib bacaan? 3. Yang pertama hadar, laju. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu hadar. Kalau tajwid macam kita baca ni. Ghairil maghdubi. Tajwid laju sikit lagi. Yang kita baca ni tadi tahqiq. Okey? Yang kedua, yang pertama tadi apa? Hadar. Yang kedua tadi apa? Tajwid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tahqiq ghairil, lagi sebiji-sebiji. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, itu 3 kadar maratib bacaan lah. Jadi kita
elok kalau dalam pembelajaran kita sesuai belajar tahqiq. Ya, tahqiq. Macam ni tadi. Okey, sekarang kita ulang waladhdallin tu. Kat situ hukum apa? Mad lazim kalimi mustaqal. Itu lazim tajwid lah. Cuma waladhdall dah habis 6 harakat baru kita masuk kepada lam yang bersabdu tu. Waladhdallin. Nampak? Kita beratkan. Dia sama tasdid ni macam kita bawa kereta. Kita bawa kereta, kita langgar bonggol. Ada orang langgar bonggol terus laju 80 km. Habis hancur kereta dah. Rosak lah. 3 kali pakai, 3 kali Jumaat, habis rosak. Kan? Tapi kalau kita bawa, kita nampak bonggol mesti kita slow. Kita layan dulu. Itulah. Macam tu juga kita baca tasdid ni. Okey. Sekali kita ulang bacaan sikit. Lepas kita try baca ni lah. Waladhdallin. Kita baca di bawah ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Okey. Okey dah tu. Semua diri dah. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna rahmatan ya rabbil alamin. Jadi jawapan kepada solat yang tak ada surah Al-Fatihah tidak ada. Okey. Nah, solat Al-Fatihah mana saya baca mana solat apa pun mesti ada surah Al-Fatihah. Okey. Jadi ada soalan ke? Okey, tak ada, alhamdulillah. Okey, itu ada acak-acik nak tanya. Nanti ada rezeki kita akan bersuah muka lagi, kita berkongsi-kongsi ilmu. Ingatlah, jadi saya tutupkan dengan satu atau dua hadis daripada tentang adab membaca Al-Quran. Jadi teringat saya pada satu hadis ini, hadis itu daripada Abu Musa Asy'ari. Dia kata apa? Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah. Orang mukmin ni macam mana? Kalau orang Islam ni dia ada beberapa peringkat. Muslim, mukmin, muttaqi, ada lagi wali Allah dan sebagainya. Dia mukmin. Cukup sekadar kita ni mukmin ni kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Dan dia ni membaca Al-Quran, dia ni membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW menyamakan dia dengan utrujah, iaitu buah lemon. Buah lemon iaitu buah lemon yang wangi. Dia citron. Tak ada dekat dalam Malaysia. Buah lemon Malaysia ni masak. Dia buah lemon mungkin di luar negara lah. Okey. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Bau pun sedap, makan pun sedap. Dan golongan yang kedua, wa mathalul mu'min allazi la yaqra'ul Quran. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia ni diibaratkan satu buah tamar. Buah tamar, siapa boleh bagi tahu saya apakah bau buah tamar? Macam mana bau buah tamar? Ada? Tak ada bau. Tak ada bau maksudnya la rihalaha wa ta'muha halwun. Tak ada bau. Bau tak ada. Tapi bila kita gigit, manis pula. Macam itulah orang mukmin yang tak baca Al-Quran. Jadi golongan yang ketiga iaitu wamathalul munafik terus. Wamathalul munafik allazi yaqra'ul Quran. Orang munafik yang membaca Al-Quran, dia ini diibaratkan sebagai buah ataupun kata pohon raihanah.
Rehana ni adalah satu pohon yang bau dia wangi, menusuk. Tetapi bila kita gigit, pahit nak mampus. Kita pahit nak mampus. Ya, macam itulah. Kan? Dan yang golongan yang keempat iaitu wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran. Dahlah dia ni munafik. Dia ini tidak membaca Al-Quran. Dia ini kamasalil Hanzalah. Hanzalah itu adalah satu buah bitter cucumber. Dia macam buah tembikai yang baru, yang bau dia laisa laharihun, bau dia tak menyedapkan, tak menyenangkan, dan bila kita makan wa ta'muha murrun, memang makan pun tak sedap. Inilah dinamakan buah Hanzalah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita pilih, kita nak jadi yang mana? Buah yang pertama utrujah ke, buah tamar ke, rehanah ke, ataupun Hanzalah. Nampak? Jadi kita mestilah jadi yang pertama. Kita ni jadi orang mukmin, dan orang mukmin yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Itulah. Dan insya-Allah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran ini sesungguhnya dia akan mai dekat kita hari kiamat nanti. Siapa yang baca Quran ni dia mai. Al-Quran ni mai, dia akan bagi syafaat kepada para pembacanya. Para pembaca Al-Quran ni lah. Dan kita kena selalu baca Al-Quran dekat rumah ke, dekat tempat kita ada office ke, kita pergi baca, kita ada kebun ke, pergi baca Al-Quran kat situ. Sebab apa? Ada hadis daripada Ibnu Abbas yang meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Maknanya kalau mulut kita ni tak baca Al-Quran, diibaratkan orang kata seperti rumah yang musnah. Kalau kita tak baca Quran langsung, mulut kita ni sebenarnya seperti benda yang musnah. Maksudnya rumah tu, kalau kita tak baca Al-Quran, contohnya rumah, rumah ni bagi rumah yang usang, walaupun cantik macam mana pun. Kena ada ayat suci Al-Quran. Sebab batu ini semua ni makhluk Allah SWT. Benda-benda yang ni semua hidup bila dengar bacaan Al-Quran. Okey. Dan itulah last sekali hadis tentang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik orang kalangan kamu adalah orang yang belajar atau mempelajari Al-Quran dan dia sampai balik kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan kita tergolonglah daripada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang membaca Al-Quran dan boleh menyampaikan balik kepada masyarakat, kepada orang-orang. Tak kisah kalau kita mula dengan kecil dulu, lama-lama jadi besarlah. Kan? Mula bukan pada dengan anak kita, cucu kita, suami kita, isteri kita, kan? Lama-lama insya-Allah. Bacaan Al-Quran ni saya nampak mukjizat. Dia Al-Quran ni mukjizat, kan? Bila selalu kita pasal-pasal, lama-lama budak tu boleh ikut. Macam bacaan saya kat Iran tu, kan? Macam ada seorang, yalah, ustaz ni dia cakap, saya selalu dengar bacaan ustaz. Orang ataupun orang biasa, dia datang ada cerita, selalu nak cakap saya boleh pasang. So dia kata, adik contoh, cuba baca depan ustaz. Di malam-malam dia baca, falamma afaqa qala subhanak. Masya-Allah, saya terharu tengok budak tu boleh hafal. Setelah tak langsung dia hafal Al-Quran, dia ikut bacaan dia tu, dia boleh ingat. Nampak? Itulah bacaan Al-Quran tu mukjizat. Okey, barakallahu fikum semua. Terima kasih semua yang menghadiri. Ini insya-Allah mungkin lagi lepas ni kita boleh buat lagi, panggil ramai-ramai lagi. Moga-moga yang lain pun boleh dapat manfaat. Mungkin lepas ni kita akan tadabbur surah lain pula. Kan? Surah-surah Yasin ke, kan? Selalu kita baca dulu. Surah-surah yang selalu kita amal, kan? Kita juga orang Yasin merupakan apa? Hati Quran. Jadi kita sembang pasal muak Quran. Ini hati Quran pula ke? InsyaAllah untuk next ni boleh, kalau kita ada rezeki kita jumpa lagi. Barakallahu fikum semua. Saya doakan semua dimudahkan urusan, masuk syurga,
ibu ayah diampunkan dosa. Moga dapat masuk ilmu tu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Allah mudahkan hisab kita dan kumpulkan kita dalam kalangan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat kelak. Dan doakan saya juga agar saya dapat teruskan dakwah saya ni dalam Malaysia, di luar negara, dan saya pun dapat masuk syurga dan Allah memelihara saya sepanjang perjalanan saya ni. Saya ke petang ni saya ke Sarawak pula. Pukul 6.30 lagi flight saya ke Sarawak. InsyaAllah. Ni saya terus ni. Habis ni saya terus pergi airport lah. Habis dari sana lah. Sarawak 3 hari di sana untuk bagi benda yang lebih kurang macam ni, tahsin Al-Quran. Tapi tahsin Al-Quran itu dalam bentuk taranum lah. Ini lagi hardcore lah, tentang taranum sikit lah. Tentang macam mana kaedah nak goyang suara tu macam mana, kan? Nak tarik jawab tu macam mana. Nanti kita akan belajar nanti lah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.